saya kepada warga perempuan tahu, semua pihak-pihak warga perempuan, apa satu ayat satu lelaki ni, dia kata perempuan kalau dah dry baiklah je. Habis tu kalau lelaki noti baiklah je, sama je. Apa yang nak samakan perempuan dengan lelaki? Tak ada sama tu, sama. Sebab kalau curang, lelaki sama perempuan, perempuan pun curang tak, lelaki pun sama curang tak. Aku pun nak semua nama ayat yang perempuan kaki curang ke, lelaki kaki dusta ke, apa semua. Aku bukan nak samakan. Memang sama nak samakan, tapi bagi semua ada adik kan, masalahnya. Tapi aku paling bukan nak kata tersentap ayat dia, perempuan kalau dry belah je. Habis tu kalau lelaki curang belah juga kan. Perempuan tu kalau perempuan dah tahu someone dia tu sayang, curang juga, sama juga belah juga. Kenapa ni pihak lelaki ni? Okey, aku jujurnya aku ni tak nak masuk campur ayat dia, cuma ada dah setengah ayat tu aku tak tahu. Tapi perempuan kalau cerai belah je, itu namanya lelaki bodoh, dan lelaki adalah yang tak hargai perempuan lah kalau macam tu. Okey, sama juga kalau lelaki kalau perempuan pilih lelaki yang handsome pun sama juga belah juga. Perempuan kalau pilih lelaki yang handsome pun belah juga. Kalau tak handsome pun dua-dua belah juga. Sama kan? Apa semua nak sama-sama nak beza-beza. Rabut alah, ketuk kepala yang komen tu, yang buat video. Geram aku.